Hari ni kita nak pergi Kenduri dan pergi ke PD. Kita berkumpul dulu dekat RV yang pertama. Yang dalam video ni semua grup-grup daripada Negeri Sembilan. Kita tunggu grup-grup daripada KL, Selangor, grup daripada Kuantan, Terengganu, Kelantan, Johor, semua terus pergi kat PD. Kami ni nak sorok dulu. Kami tak ramai tapi kami ada. Serius lah, kami ride pun tak laju weh. Menikmati pemandangan lah katakan. Lagipun motor macam ni memang tak laju. Dapat maintain 100-110 pun dah kira okey dah. Jangan takut kena tinggal lah. Memang tak kena tinggal punya. Kita memang tunggu kat depan. Tak ada tinggal member lah orang kata. Tapi kena sabarlah sikit. Mungkin ambil masa lah kita nak cari korang. Kita ride ni kan, pergi sesuatu tempat ni kan, itu asbab je. Tujuan utama kita kan, kita nak jumpa je, lepak-lepak sama sembang pasal minat yang sama. Tengok, chopper pun ada, Wasuku pun ada. Kita tak pilih bulu punya. Ni dah sampai dekat BD dah. X-Park apa dah nama tempat ni. Tapi tempat ni best lah, selesa, sejuk, ada kipas helikopter. Dekat sini baru kita orang berkumpul di seluruh Semenanjung. Kita kumpul dekat PD ni. Bukan selalu kita orang selalu berkumpul macam ni. Sesekali je. Bila korang free join lah. Tak free tak apa, tak ada masalah. Next ride ada lagi. Kalau korang nak anjurkan ride korang sendiri pun boleh. Kita orang datang support, tak ada hal. Lagi satu kena ingat, kita ni memang tak ada leader. Kita tak ada siapa-siapa pun nak jadi ketua. Kita sama je. Ride on. Ramai ke tak ramai ke, kita tak kisah. Siapa yang on je lah. Tak ada hal. Kita orang ni kan, kenal kan, yang dalam video ni semuanya sebab motor. Minat yang sama. Motor off-road, kita motatkan dia. Memang handsome pada kita orang lah. Kau pakai motor purba ke, motor baru ke, kita tetap sama je kan. Bentuk dia lebih kurang ke. Lagi satu kan, kalau korang join grup-grup macam ni kan, banyak orang-orang senior babe. Tu yang seronok tu. Diorang lagi buruk tu. Jom lah, siapa ada motor-motor macam ni kan, PM saya. Kita masuk dalam grup Scrambler Motat Malaysia. Tak payah malu-malu lah. Spare part berlambak motor macam ni. Cuma korang kena kreatif sikit lah untuk pasang sendiri. Kalau kau harapkan kedai, memang kau kena ketuk lah. Nak kata ketuk pun tak juga. Diorang nak cari makan tu. Kira okey lah diorang sanggup repair juga motor korang. Motor macam ni lah. Saya banyak kali dah kena. Belum sempat tongkat lagi. Tokek kedai tu, ini motor tak ada bikin. Pergi ke kedai lain. Kau rasa macam mana? Itulah puncanya saya beli tool sikit-sikit sampai ada kompresor kat rumah. Tapi bila time datang malas, aku hantar juga kat bengkel. Dia charge kita, bayar je lah. Macam mana? Itu kemahiran dia weh. Kemahiran tu ada harganya. Kau tak tahu pula berapa lama dia nak belajar buka motor macam ni. Nanti mesti ada orang cakap, aku pun boleh pasang. Kau pasang sendiri, tak payah gaduh-gaduh. Tapi kan, bila kau pakai motor macam ni kan, masalah semua kau komplain kan. Maknanya apa tau? Kau tak sesuai pakai motor macam ni. Kau kena pakai motor standard biasa je, yang senang nak repair kat mana-mana pun. Kau pakai motor macam ni, bila dalam perjalanan ride ada masalah, kau reti repair sendiri. Kalau kau tak reti repair sendiri, memang jawapan dia towing balik lah. Ada orang cakap kan, maintenance dia lebih kurang je dengan kapcai. Salah, dia lagi mahal sikit. Kalau korang tak bersedia, korang akan terkejut buruk dengan harga dia. Rim dia saja dengan tayar pun dekat 2000 dah. Kalau baru semua lah. Kalau korang pandai, belilah, carilah yang second hand. Murah lah sikit. Lebih kurang murah separuh. Itu pun 1000 juga. Okay lah. Kita jumpa lagi next ride. Jangan takut, join je. Ingat tu, sebab motor kita berukhuwah. Kita nak berkawan, bukan nak cari musuh. So, kepada siapa nak cari motor Scrambler yang baru, cari VTM ataupun SF2 W Motor 300i tu. Yang murah lah, yang mahal banyak lagi. Gerak lu.